I dah gemuk. Tengok ni perut I buncit. Ni lemak banyak. Mana ada elok je I tengok. Relax lah. Itulah. Aduh, I baru nak diet. Dah nak raya ni. Rosak plan diet I. Relax lah you. Elok je I tengok. Aku ni tengah lapar ni. Tak nak ke makan dekat Raymond Nasi Lemak Belauk ni? Tak nak. Nanti I gemuk macam mana? Macam mana I nak OOTD semua? Takkanlah perut I besar macam ni. Tu orang ingat I pregnant pula. Lepas tu you nak makan tak ni? Tak apa. I teman je you makan. I tengok je. I tak teman lapar je? pun. Lagi pun I dah tak makan malam dah sekarang. Oh ya kan? Yelah macam tu teman I je lah yang makan Boleh? Okay, Jom. jom. Let's go. Ayu betul ke tak nak makan apa ni? Ada order banyak tau you. Ya, you makan je seorang-seorang. I Apa ni? tengok je. Tengok je. Yelah ada order sate. Lagi I order nasi lemak ayam berempah. Lagi I order fries. Lagi I order sarang burung. Banyaknya. Taklah. Tak apa, you makan je semua ni, okey? Oh, serius lah? Ya, I tengok kau dah kenyang dah. Lagi I ada air jus buah tembikai. I tak nak makan, I makan seorang je lah semua ni. Tak apa, betul tak apa. You makan je. I tengok je you makan, okey? Betul ni? Ya. Okey lah, I makan I ambil semua I ambil semua Betul I makan dulu, I makan dulu I makan dulu Tak apalah. Kenapa? I kan ada gastrik, kita ingat ke? Ada gastrik. Lepas tu ni, makanan, you jadi makan ni ke? Tak apalah, kita share lah sama-sama. Saya sama-sama? Ha. Kata nak diet, kata takut gemuk. Tak apa. Tak apa. Nak buka? Kita ni Share? kita share. Lah, borak je dia kata nak diet. Takkanlah makanan sedap ni nak tengok je. Yelah, makan, jom makan. Sedapnya. Sedapnya ni. Yelah.